Okey, sedikit pesanan tentang Facebook Ads sebagai channel marketing. Pada peringkat awal, Facebook akan tolak duit daripada kad bank anda banyak kali. Mungkin bermula dengan setiap RM5 yang anda spend, kemudian dia akan perlahan-lahan naikkan limit spending anda. Jadi jangan terkejut kalau ternampak transaksi bank berlaku banyak kali. Kalau anda pakai kad debit atau kad kredit, memang dia akan berlaku macam itulah. Okey, sebaiknya gunakan akaun Facebook yang telah lama berdaftar. Okey, sebab Facebook akaun yang baru, saya galakkan anda untuk menjadi Facebook yang pengguna Facebook yang aktif. Okey, ini untuk kita bagi tahu algoritma Facebook bahawa kita ni adalah pengguna sebenar, bukannya bot ataupun komputer. Okey, kalau kita tiba-tiba create account dan run ads, takut nanti Facebook tersalah anggap ini adalah akaun bot, akaun komputer yang run iklan. Okey, so untuk elakkan akaun kita daripada kena ban, eloklah kita berinteraksi seperti manusia sebenar dalam Facebook ad, dalam Facebook kita. Maksudnya kita add friend, kita komen, kita tengok video. Jadilah pengguna yang aktif kan dalam tu kan. Okay. Saya juga galakkan anda untuk aktifkan page business. Atas dasar yang sama juga. Buat posting secara konsisten kan. Setiap hari satu post ke. Atau gunakan page untuk pergi komen. Okay. Kemudian pesanan lain, setting yang saya ajarkan ni adalah dalam bentuk yang paling basic. Jadi, jika anda ada pengalaman yang lebih advance, jangan was-was untuk gunakan cara anda sendiri. Yang saya ajar ni memang untuk orang yang betul-betul zero dan nak terus buat, nak terus dapat result. Ini cara yang paling cepat lah. Okay. So, walaupun Facebook Ads ni, kita namakan Facebook Ads, sebenarnya Instagram Ads adalah boleh ditembak dari tempat yang sama. Maknanya Facebook Ads Manager ni, kita boleh pilih untuk tembak kepada Instagram. Nanti saya akan tunjukkanlah caranya. So, posting yang anda cipta dalam Facebook Ads Manager juga tidak akan muncul pada page kita. Kecuali anda post dulu di page, baru iklankan menggunakan Facebook Ads Manager. Okay? Macam saya lebih gemar untuk cipta iklan terus di dalam Facebook Ads Manager. Jadi, iklan tu tak muncul pun pada saya punya feed lah. Pada saya punya profile, orang tak nampak. Tapi kita saja nampak iklan tu running lah. Okay? Kemudian, jika anda mengalami masalah dengan payment method, iaitu kaedah pembayaran, hubungi bank. Sebab sekarang ni ada banyak masalah dengan kad bank tak lepas nak buat payment. Jadi mungkin anda kena call bank dulu, bagi tahu payment tu memang anda yang nak buat. Sebab sekarang ni bank pun cuba jaga kita punya duit lah daripada digunakan oleh hacker dan sebagainya. Itu saja sedikit sebanyak pesanan saya sebelum ajarkan anda cara set up Facebook Ads paling mudah untuk tarik pelanggan ke website.